Assalamualaikum. Okay, hari ni kita berisok lagi. Hari ni kita pusing kawasan taman je. Okay, cuaca agak baik hari ni Semalam kaki melecet dah. Jadi hari ni kita buat dekat-dekat je. Yang penting tak putus. Okay, dah sampai depan sekolah. Tak tahu 568 meter 8 minit. Teruskan pusing balik sampai rumah. Terima kasih pada yang banyak motivate, terutama isteri saya, ahli keluarga, rakan-rakan. InsyaAllah saya akan cuba konsisten. Hari ni kita pusing sekolah je. Okay, nak hampir satu pusingan. Okay, kita berhenti dihadap 1.13 km. Rasa dalam 500 meter lagi sampai rumah. Okay, apa pun semangat. Yang penting peluh keluar. Okay, dalam 70 meter sampai simpang nak menuju ke rumah. Lagi kita selurkan jalan supaya kaki kurang sakit. Tadi kita lalu belah sana. Ni jalan ni tadi kita sebelah sana. Saya masuk simpang sini. Tadi kita lalu jalan ni. Jalan ni daripada sini balik lalu jalan ni sampai balik sini. Tak tahu berapa meter, berapa ratus meter. Bila letih cakap pun berapa. Tapi sikit lagi sampai rumah. Dalam 60 meter. Okay, enjoy. Okay, sampai rumah dah. Alhamdulillah. 1.8 km 20
24 saat 24 minit. Alhamdulillah. Okay, hari keempat selesai. Jumpa lagi next vlog. Bye bye.